Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas STK Channel sempena Majlis Mu'al Hijrah dekat sekolah. Saya Nur Syazabati Syarman dari Sekolah Untuk Dunia. Program ini diadakan bagi menyemarakkan semangat hijrah dalam diri warga sekolah ke arah menjadi insan yang lebih berilmu, berakhlak mulia dan berjaya di dunia serta akhirat. Untuk mengetahui perjalanan majlis dengan lebih lanjut, teruskan bersama wartawan cilik kita, Nuzara Amani binti Muhammad Farid. Salam Ma'al Hijrah. Saya Nuzara Amani binti Muhammad Farid melaporkan secara langsung dari program sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah yang sedang berlangsung dengan penuh penghayatan pada hari ini. Suasana program pada hari ini amat meriah dengan kehadiran murid-murid, guru-guru dan warga sekolah yang bersama-sama menghayati peristiwa hijrah Rasulullah SAW serta mengambil iktibar daripada pengorbanan dan perjuangan baginda dalam menyebarkan agama Islam. Pelbagai pengisian menarik telah diadakan bagi memeriahkan sambutan ini. Di samping menyemai semangat hijrah ke arah perubahan yang lebih baik dalam kalangan warga sekolah. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perjalanan dan pengisian program ini, teruskan bersama kami. Jom ikuti liputan seterusnya. Ya Allah, Ya Karim. Sebenar apa amalan yang perlu kita lakukan untuk Bersama saya sekarang ialah Ustaz penceramah pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nasihat utama kepada murid-murid sekolah SK Seri Syah 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat saya untuk semua pelajar sekolah Seri Suria 3 ini, iaitu pertama sekali hendaklah menjaga akhlak supaya sentiasa berakhlak mulia, menunaikan solat 5 waktu tepat pada waktu dan mendengar nasihat ibu bapa dan guru-guru dan sentiasa patuh kepada segala disiplin sekolah. Apakah objektif utama pengajuran program sambutan Ma'al Hijrah pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif pihak sekolah menganjurkan program hari ini adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang penghijrahan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan ataupun dalam memperkembangkan agama Islam. Ustazah, kongsikan sedikit tentang pengisian yang telah dijalankan sepanjang program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang program Ma'al Hijrah ini, pengisian-pengisian yang kita jalankan adalah yang pertamanya adalah ceramah Ma'al Hijrah, iaitu pada hari ini yang kita lancarkan pada 22 bulan 6 ini. Dan seterusnya program memperkasakan Al-Quran, dan yang ketiga adalah program hafazan ayat surah-surah lazim, terutamanya surah-surah yang telah ditujui di dalam UPKK. Dan seterusnya yang keempat adalah program untuk hadis 40 Imam Nawawi. Itu saja. Dengan terlaksananya Majlis Mu'al Hijrah dekat sekolah pada hari ini, diharapkan program ini dapat memberikan penghayatan yang lebih mendalam tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW serta menyemai semangat perubahan ke arah yang lebih baik dalam kalangan warga sekolah. Sekalom penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan bertungkus lumus dalam menjayakan program ini. Semoga segala ilmu, pengajaran dan nilai murni yang diperolehi dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.